Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Masa untuk kita cipta raksasa. Xenochip pasti akan menjadi milik aku. Serang! Kelihatannya warga Zetania sibuk menjalankan rutin harian mereka. Namun, ia seakan terganggu apabila budaya malas mula meresapi ke sanubari. Kini, semakin ramai yang asyik melepak dan bermalas-malasan. Sungguh tidak produktif. Mari kita saksikan dalam episod yang bertajuk Budaya Malas. Malas je nak baca narrator ni. Okey, bye. Aku sampai dulu. Aduh, kalah lagi. Mana Adil? Kaki kau panjang. Tengok kaki aku. Ketot je. Alasan engkau tu yang malas nak bersenam. Raja bersenam. Tapi malas kemas buat apa? Sudah hari je bersepah. Ya Kelly. Ellie juga yang kemas tau. Terima kasih. Ceh, kau pun sama. Pemalas. Sudahlah tu. Kalau nak sembang pun, duduklah dulu. Mana Rex? Tu, sampai dah pun. Maaf geng, lambat sikit lah. Bangun lambat lah hari ni. Kan awak selalu bangun awal. Entahlah. Hari ni rasa macam malas je. Apa lagi Rex? Hari tu kata nak belanja makan kan? Okey. Korang pesan apa-apa je lah. Hari ni saya belanja. Memang yaulah. Mama. Oh, Mama. Yau. Okey. Mama mari. Mana Mama ni? Nak pesan makanan ni? Gua mau tidur. Korang perasan tak? Keadaan kat sini macam lengang je. Biasanya, kecoh. Meriah tempat ni. Tengok semua macam tak bermaya. Buat kerja pun macam nak tak nak je. Betul lah. Mana mamak tadi ya? Tak sampai-sampai pun. Tengok tu. Dah terlentang atas lantai. Lah. Teh tarik satu. Nasi goreng mama kari lebih satu. Mama mari. Tak boleh harap betul. Ini macam ada yang tak kena ni. Angkara geng Calavera lah ni. Kena siasat dan tangani dengan segera. Betul tu. Kalau tak, kita semua dalam bahaya. Aduh, kepunan roti telur lah aku. Apalah punya nasib.
Yahoo! Woohoo! Nampaknya semua rakyat Zetania dah kena jangkitan virus malas. Tengoklah siapa pencipta dia. M-O-J-O Mojo. Wah, tak sangkalah. Bos memang hebat dan awesome. Virus malas. Ibu kepada semua penyakit moral akan menguasai Zetania. Dah 10 episod bos cuba nak tawan bandar Zetania. Cubaan yang ini baru nampak macam hampir-hampir lah. Hampir. Amboi, beli ke apa? Nasib baiklah gaji korang aku bayar murah je. Bos cakap apa? Tak dengar lah. Lah bos. Janganlah cakap sorang-sorang. Menyampah lah. Tak ada apalah. Aku pun malas nak terangkan kepada korang. Jadi bos, lepas ni apa yang kita kena buat? Lepas ni, kita tengok raksasa aku yang terhebat ni beraksi. Bila kita nak lawan pula bos? Bosanlah, asyik duduk dalam kapal ni je. Lah. Lama dah saya simpan jurus persilatan saya ni. Aduh, sakit. Banyak bunyi pula. Buat kerja pemalas, asyik tidur, makan, main game, layan handphone lah bagai. Okey bos, okey. Lagi korang mau lawan Robot Zeta tu sendiri. Memang jadi lauk lah. Bencilah. Malas nak kawan. Aku pun tak ingin nak kawan dengan kau. Pui. Angkara kejahatan geng Calavera, bandar Zetania telah ditimpa musibah dengan tersebarnya budaya malas di kalangan mereka. Jika mereka berterusan tidak bersikap produktif, habislah ekonomi dan kemajuan bandar ini. Yang pastinya, Robot Zeta perlu tangani masalah ini dengan segera. Aduh, lapar lah. Rasa macam malas je. Bila boleh makan ni? Sabarlah Bipop. Kita selesaikan dulu masalah ni. Kalau bukan kita Robo Zeta, siapa lagi yang nak lindungi bandar Zetania? Betul. Ini memang tanggungjawab kita sebagai penjaga Zetania. Macam tu lah. Okey, selesai je nanti aku nak makan sepuas-puasnya. Hello Robo Zeta, ada apa-apa perkembangan terkini? Nampaknya keadaan di bandar Zetania dah macam bandar berhantu. Langsung tak nampak orang. Yelah. Kalau ada pun dah terlentang atas jalan tu. Aduh. Ellie, macam mana hasil pemantauan di udara? Nampaknya semua tempat mengalami situasi yang sama lah. Tapi tak jumpa lagi puncanya. Tak boleh jadi ni. Zenuchip? Hello, apa khabar semua? Hai Zenuchip. Zenuchip, boleh bantu kami? Nampaknya bandar Zetania sedang dilanda masalah. Saya pun dah sedar akan masalah ini dari 3 hari lepas. Tapi hari ini keadaan semakin parah. Saya dah scan bandar Zetania. Nampaknya penduduk Zetania telah dipukau dengan virus penyakit malas. Ya ke? Patutlah rasa malas je dari tadi ni. Hai, rasa tak bermain je. Saya pasti ini angkara geng Calavera. Saya dah pun kesan puncanya. Ia datang dari suatu tempat di tengah-tengah bandar. Hati-hati semua, ada kejahatan yang kuat sedang menanti. Baik Zenuchip, Robo Zeta, mari kita bertindak. Robo Zeta, go! Ya! Bersedia untuk beraksi. Ayo geng, Membasmi kejahatan. sedia. Korang semua tengok tu. Kristal apa tu? Lain macam je. Aku dapat rasakan ada aura luar biasa datang dari kristal tu. Mesti penyakit malas tu semuanya datang dari benda ni. Okey kalau macam tu. Apa lagi? Jom kita kasi pecah lah. Jangan terburu-buru. Tengok, ada ramai bapuk tengah berjaga tu. Tak ada hal lah. Aku dah lapar dah ni. Wah! Bipop, nanti dulu. Ya! Rasakan ni. Bipop! Aduh, sakitnya. Kamu tak apa-apa? Jangan risau.
Saya okey je. Jangan gelojok sangat kawan. Salam pengenalan. Saya Karambi. Raksasa yang terulung dan terhebat abad ini. Hihihi. Tak guna. Jadi, kaulah dalang pada semua masalah ni. Baik kau hentikan alat tu sebelum kami hancurkan kau macam raksasa mojo sebelum ni. Kuasa aku 10 kali ganda lebih hebat dari raksasa-raksasa yang lebih itu. Hiya! Jaga-jaga semua. Kuasa apa ni? Jom kita serang dia dengan kuasa kita. Apa kata korang panaskan badan dulu dengan babak-babak ini sebelum nak berlawan dengan aku? Ha 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 ha! Robo Zeta, serang! Rasakan! Ya! Rasakan ni! Baru yau. Memang yau lah. Dah sedia nak berlawan dengan aku? Kami sentiasa siap sedia. Kau yang patut berjaga-jaga. Baiklah, rasakan ini! Alamak, besarnya. Korang tak apa-apa? Kami tak apa-apa, Rico. Jom kita serang balas. Iya! Baru pada muka Robot Zeta, akhirnya rancangan aku berjaya. Apa lagi Karambi? Hapuskan Robot Zeta! Robo Zeta, serang! Ya! Bersiap sedialah. Ya! Aduh! Ya. Ha? Lembek macam langit dengan bumi. Dah sampai masanya untuk aku lenyapkan korang semua. Terimalah serangan terulung aku. Habislah kita kali ni. Tak terlawan kita ni. Apa kita nak buat ni? Robo Zeta semua, jangan patah semangat. Baik, Xenochip. Kelemahan Karambi adalah kristal itu sendiri. Semua kuasa dia datang dari kristal itu. Yang mana kuasa tersebut dicuri dari tenaga penduduk Zetania. Tapi Xenochip, Karambi terlalu kuat. Robo Zeta semua, gunakan kuasa maksima. Saya akan bantu kamu semua. Robo Zeta. Rasakan ini! Robo Zeta! Kuasa Zeta maksima. Tak mungkin! Rico! Django! Bebop! Ellie! Rex! No! Terimalah serangan ini! Ya! Rasakan ni! Wah! Ya! Ah! Kristalku! Ya! Inilah masanya. Tunjukkan kemampuan kita bersama. Robo Zeta, sedia! Heya! Rasakan! Ya! Bersiap sedialah.
Rasakan ni! Ya! Kawan-kawan, jom kita buat serangan serentak! Jom! Bersedia semua Robo Zeta! Zeta api! Oh yeah! Alamak! Tidak! Hai, tadi bongkar sangat. Bagai langit dengan bumi lah. Apalah. Ceh. Apa ni bos? Kata ciptaan terulung. Baik bagi saya lawan je. Ya! Apa lagi bos? Takkan tengok je. Kasih besarlah itu raksasa. Diamlah! Aku tengah buatlah ni! Bangkitlah kamu raksasa. Bangkitlah semula dengan kuasa yang lebih berbisa. Ayo! Membesarlah kau, Karambi! Robo Zeta, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom! Ya! Robo Zeta, sedia! Yang Robo Zeta, bersedia untuk bertarung habis-habisan. Hentakan padu! Serangan peluru berbandu. Meriam cahaya bertarung-tarung. Pusingan halilintar! Tembakan kilat! Tak guna. Siaplah Robo Zeta! Rasakan ini! Hiya! Jis, tak boleh jadi ni. Seperti biasa Robo Zeta semua. Terus bergabung untuk menjadi Robozone. Gabungan! Robozone sedia. Korang ingat yang bergabung, korang boleh kalahkan aku. Mengaruh! Rasakan ini! Teruskan Robo Zeta. Kita serang. Ya. Xenochip, berikan kuasa kepada Robozone. Mustahil! Tak mungkin aku kalah! Tak sangka Robo Zeta ni lebih kuat dari aku! Zeta Saber.
Agaknya ini betul-betul mencabar kesabaran aku. Zenochi, kalaulah kau berada di tangan aku. Bos, okey ke? Relax lah, bos. Marah ni tahu tak? Marah! Nanti saya buat kata tarik khas untuk bos. Kau tahu aku dah habis idea ni. Buat ni tak jadi, buat tu tak jadi. Bos, apa kata kita cuba kaji balik apa sebab musabab kita ni asyik kalah je. Yalah bos, cuba cek balik episod-episod yang lepas. Oh, nak cek episod lepas ya. Baru kita tahu kelemahan raksasa kita, bos. Hari ni aku malas. Nak gaduh dengan korang pun aku malas. Mana tertarik aku? Cepat buat. Ya bos, okey, kami okey. buat bos, Siap, kami buat. kami buat. Cepatlah berburu. susu tak Macam mana nak mancur ni? Itulah kau ni, anak dara. Bukan nanti masuk dapur. Siapa lah kau ni? Semua benda Mana dah pernah aku. mancur titik? Ringlah. Terbaik Robo Zeta. Hasil daripada kerjasama kamu semua, Karambi berjaya ditewaskan. Terima kasih Xenochip. Tapi kalau Xenochip tak tolong tadi, Teruk kita dikejakannya. Bahaya betul kuasa Karambi tu. Betul lah. Lagi sikit kita nak kalah tadi. Tapi kalau raksasa Mojo dah kuat macam ni, agaknya macam manalah kekuatan Mojo ya? Yelah Xenochip. Xenochip ada apa-apa maklumat pasal Mojo? Mesti Xenochip tahu kan? Mana Rek ni ha? Dah lapar ni. Aduh, kata tadi masak ayam golek lah, ayam masak pedas lah, tempoyak lah. Rek, Rek. Hai semua. Sampai pun. Tada! Ayam golek, asam tempoyak siap. Wah, nampak sedap tu. Yahoo! Yay! Akhirnya dapat juga makan masakan Rex ni. Sayang Rex. Muah. Hai kawan-kawan, punya lama tunggu sampai juga giliran saya. Dapat tak pengajaran dari episod kali ni? Ingat tau, budaya malas ni adalah budaya negatif yang mesti dijauhi. Bukan tak boleh nak berehat atau bersenang-lenang, tapi kerja atau tanggungjawab yang ada mesti disudahkan terlebih dahulu. Cuba bayangkan kalau semua kerja kita abaikan, buat sambil lewa atau ditunda-tunda. Nanti semuanya tak jadi. Kita juga yang rugi. Untuk kawan-kawan yang masih belajar, tuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh ya. Kalau rajin, barulah boleh berjaya. Okey kawan-kawan, jumpa lagi episod akan datang. Janji tau. Muah!